Dia kan, tengok muka Datuk je mesti harta benda. Aku harta benda. Sebab Datuk kaya. Tak apa aku nak cerita. Datuk, kalau Datuk seorang pemalu, Datuk jadi apa sekarang? Okey, kalau Papa seorang yang pemalu. Kalau Papa pemalu. Papa akan menjadi seorang hairstylist. Kalau hairstylist kan rambut orang, saya suka tengok rambut orang yang cantik. Ya ke? Cantik tak rambut saya? Cantik pun saya akan lawa betul dia bela. Hadiah kita kan Shopee 12. Saya lah hadiahnya. Ya, tepuk. Bella yang masih biasa kan Papa kata. Bella kan sweetheart Malaysia. Betul tak? Betul. Antara tidur, makan dan juga scroll telefon, yang mana yang paling Bella susah nak tinggal? Mesti wajib kiranya. Kalau tak buat benda tak boleh lah Bella. Scroll phone kot. Scroll phone. Yang pertama mesti tengok gosip. Yang baru-baru ni Bella kan. Gosip. Tak apa Datuk. Kita teruskan soalan seterusnya Datuk. Pilih salah satu, okey? Ada kuasa teleport ataupun baca fikiran orang? Baca fikiran orang. Kuasa teleport. Nah pula. Sebab kalau ada teleport boleh terbang kemari cakap baca buat apa, aku nak pergi London, di Paris. Baca dapat apa? Kau duduk situ juga sedih juga baik berteleport. Tak, sebab Paris, tengok ke London. Tak Datuk, sekarang saya cakap saya mudah percaya orang. So kalau saya boleh baca fikiran dia, kalau saya dah tahu dia memang ada niat jahat, saya jauhkan diri. Oh, tapi kau tak boleh pergi London, kau tak pergi Paris. Tak apalah, saya Malaysia dah cukup cantik lah. Okey, tak apa. Malaysia, truly Asia, bestie. Okey. Kalau korang ada satu lagu paling meletup, korang nak joget sama-sama, lagu apa? Saya tak nak berjoget. Okey, kalau menyanyilah. Menyanyi. Saya tak nak menyanyi sebab saya cakap dari depannya kalau nak panggil saya menyanyi bayar dulu. Okeylah, kalau. Oh, kalau. Dan untuk kalau orang kata dari segi bidang nyanyian lah, saya dengan Datuk Alif ni tak sekufu. Sebab Datuk punya saingan adalah Datuk Siti Nurhaliza. Awak bukan level saya. Siapa Bella Astila? Saya ni level saya Tony Braxton, Michael Jackson, Michael Jackson, Lenny Jackson, Bella Astila tidak. No, Michael Jackson siapa? Siapa punya level? Michael Jackson. Tony Braxton. Mariah Carey. Betul? Betul. Pandai. Tengok views pun sampai 20 juta. Kau tanya soalan aku ni international artist. Okay. I dah qualification dah ni. Apa ke lebih?